Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, Ramadan Karim. Alhamdulillah. Yang pertamanya kita ucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita satu lagi Ramadan pada tahun ini. Bila mana kita diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecapi satu lagi Ramadan, maka ambillah peluang ini untuk kita jadikan Ramadan sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Masjid Kota Damansara tidak terlepas untuk menyediakan berbagai program untuk sama-sama kita kutip mutiara-mutiara yang ada di dalam Ramadan ini. Begitu juga dengan daurah. Kita akan sediakan daurah sepanjang bulan Ramadan selepas Zuhur kepada muslimin yang berkelapangan bersama-sama untuk kita mengkhatamkan satu kitab dalam bulan Ramadan melalui program daurah. Di mana biasa bulan Ramadan, bulan Qiyam, kita akan berterawih bersama dengan imam-imam yang kita pilih dan juga imam-imam yang hebat dari sudut bacaannya. Begitu juga dengan 10 malam yang terakhir, malam yang dijanjikan Lailatul Qadar. InsyaAllah setiap malam kita akan ada Qiyamul Lail dan juga sahur. Kemudian iftar. Kita ada iftar setiap hari yang akan kita sediakan sebanyak 500 ke 700 pack untuk mereka yang hadir. Begitu juga dengan more kita sediakan. Begitu juga dengan agihan bubur lambuk yang disediakan kepada jemaah yang akan diedarkan pada selepas asar pada hari Sabtu dan Ahad. Tak lupa juga program-program kita bersama dengan NGO, agensi yang akan mengadakan program bersama dengan Masjid Kota Damansara. Begitu juga dengan program-program lain, sebagaimana masjid-masjid lain juga bila mana masuknya bulan Ramadan, kita sediakan program tadarus mengikut kesesuaian umur. Kemudian kita ada program menyantuni asnaf fakir miskin dan juga anak yatim. Kemudian kita ada lagi program khatam Al-Quran. Kemudian kita ada lagi program kesihatan dan banyak lagi sebenarnya program-program yang kita akan adakan di Masjid Kota Damansara. Sehubungan dengan itu juga, kami di Masjid Kota Damansara menyeru agar semua program-program ini dapat dirasai dan dinikmati bersama oleh semua lapisan masyarakat di Kota Damansara, termasuk juga surau-surau yang berada di bawah Masjid Kota Damansara. Pegawai-pegawai kita akan turun ke setiap surau ini untuk kita turun padang menikmati dan menghayati bersama dengan surau-surau yang berada di bawah Masjid Kota Damansara. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, program ini dipanggil sebagai program turun padang lah. Kita merasai sendiri bagaimana di surau sana mereka iftar, mereka tarawih dan sebagainya. Dan tak lupa juga kaunter zakat fitrah yang kita buka, yang mana tahun ini zakat fitrah boleh dibayar melalui online, boleh juga melalui QR, boleh juga melalui orang kata teknologi lah yang ada, dan tak perlu kepada kalau dulu kita ada kupon tu, dah tak perlu lagi dah. Jadi hari ini ambillah peluang ini untuk kita hidupkan Ramadan. Dan sebagai maklumat tambahan, mohon kepada semua, kerjasama kepada semua jemaah untuk mengikuti apa juga arahan daripada pihak masjid, pihak keselamatan, lintas dan juga pengawal-pengawal untuk melancarkan perjalanan pengimarahan kita sepanjang bulan Ramadan ini. InsyaAllah bila mana kita ikut peraturan, segalanya akan berjalan dengan baik dan kita boleh beribadah dengan yang terbaik sekali, insyaAllah. Bagi menjayakan semua program-program dalam bulan Ramadan ini, kita memerlukan kepada dana. Jadi pihak Masjid Kota Damansara menyediakan tabung-tabung dan juga QR yang kita sediakan kerana ia memerlukan kepada pembelanjaan yang mana tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, pembelanjaan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pada bulan Ramadan ini. Sama-samalah kita rebut peluang dan peluang untuk menginfakkan
sedikit daripada harta kita untuk memberi kesenangan dan senyuman kepada orang lain, insya-Allah. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang apabila dibagi Ramadan, habis Ramadan dalam keadaan dosanya diampunkan. Wallahu taala alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.